kalau boleh jangan berhenti justice for Zara, sis. Dia cakap, teruskan justice for Zara. And then saya pun cakap, okay, don't worry. Kalau kamu berhenti, maka saya juga akan berhenti. Jika kamu teruskan, maka saya akan teruskan. Ini yang saya sampaikan kepada Puan Nuraida. Ibu lah. Tapi dia macam pedang dua mata lah. Samsul. Dia, you have to keep up the momentum juga supaya the body of support tu masih ada lagi. Bila kita bercakap setiap kali berlaku pilihan raya di Sabah, yang lompat dan tak lompat apa semua tu, tapi akhirnya orang yang lompat tu menang juga balik, and dia datang dengan pakaian baru, dia datang dengan janji baru, and rakyat Sabah masih milih. Kenapa begitu ya? Sebab orang luar nampak, kita sendiri orang Sabah tidak mampu mentadbir negeri kita ni. Sabah, jaga Sabah. Rumah kita, kunci kita. Ya, kita yang buka kunci dan kita yang tutup pintu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali bersiaran di podcast Kabarnya, episod yang ke-36. Seperti biasa, saya ada Encik Zulkifli Osman bersama saya sebagai co-host. Terima kasih Encik Zul. After 1 week break ni. Oh ya. Okey. Kali ni kita ada tetamu dari Sabah, pernah muncul bersama kita sebelum ni, and kehadiran dia kali yang pertama itu telah menarik perhatian yang agak hebat jugalah ya, bukan sekadar di Semenanjung tapi juga atau lebihnya di Sabah lah daripada di sini. Bersama kita sekali lagi adalah Puan Jocelyn Urus. Hai, terima kasih kerana sudi. Selamat datang Puan. Selamat datang, terima kasih kerana sudi datang untuk kali kedua ya. Ya, terima kasih. Okey, seperti pada kali pertama ya, kita dahulu mengajak Puan Jocelyn untuk muncul di Kabarnya kerana dia seorang aktivis yang begitu aktif di dalam kes Justice for Zara. Dan sebelum itu dia adalah beberapa kes bully. Dia tu kelihatannya agak fokus on kes-kes bully. Tapi yang kita panggil specifically kerana kes Zara lah, kerana dia telah menarik perhatian bukan saja di Malaysia, malah di luar negara ya. Jadi pertamanya nak tanya apa khabar Puan Jocelyn? Kabar baik. Ya, sihat ya? Sehat. Alhamdulillah. So sejak daripada kita jemput Puan Jocelyn dulu masa untuk episod Kabarnya yang terdahulu, bagaimana perkembangan kes Zara Karina ini? Macam mana perkembangannya sejak yang kali akhir kita bertemu dulu? Okay, perkembangan kes Adi Zara Khairina setakat ini adalah macam yang semua orang tahu, sekarang ni berada di tahap proceeding inquest, and then di mana proceeding ini kita harus hormat dan juga kalau boleh jangan mendahului mahkamah lah. Ini adalah pesan yang telah disampaikan oleh legal team Zara Khairina. So setakat ini kita hanya menunggu kenyataan saksi yang kalau difahamkan hari ini 29 hari ini 29 hari bulan, kita sudah sampai ke saksi yang ke-23 dan 23 dan ke-24. Ya. Apa ni Puan Jocelyn bertemu dengan legal team Zara Khairina ya? Ya betul. Saya bertemu dengan mereka di majlis tahlil arwah 100 hari tahlil arwah. Okey, so apa selain daripada legal team tak ada jumpa dengan ibu Zara ke apa? Saya ada berjumpa dengan Puan Nuraida, iaitu ibu Zara Khairina juga. So apa khabar dia? Apa khabar dia sejak inquest ni dah berapa minggu dah? Puan Nuraida kelihatan agak kuat. Dia juga ada memberikan satu harapan tentang kes ini yang boleh memberikan sinar lah pada dia. Memberi satu keadilan lah pada ya. So memang saya rasa harapan kebanyakan orang yang mengikuti kes Zara Khairina berharap bahawa inquest ini akan dapat memberi satu keadilan bagi Zara lah ya. Betul. Saya beranggapan lah bukan hanya kepada Puan Nuraida saja yang ingin keadilan dan kes ini tuntas. Dia majoriti kepada rakyat Sabah dan khususnya rakyat Malaysia yang mengikuti kes ini dari awal sehinggalah ke tahap ini, dan memang hari-hari mengharapkan satu keadilan. Memang keadilan inilah yang kita tuntut, dan keadilan ini merupakan kayu pengukur kepada kes-kes yang lain. Jika selesai yang ini, maka kemungkinan besar kes-kes yang lain juga
akan mendapat keadilan. So Puan, perkara ini sudah masuk ke mahkamah dan kita sedia maklum bila dah masuk ke mahkamah dia tertakluk kepada restriction undang-undang lah, kan? Betul. Tapi bagi mungkin sebab itu kita tidak mendengar sangat laungan Justice for Zara ni memang kurang sikit lah. Adakah itu benar ataupun on the ground dia sama juga? Bagaimana itu sekarang? Okey, secara amnya adalah menurut Peguam di Zara Kairina iaitu Shahlan Jufri, saya ada bertanya tentang Perhimpunan Aman Justice for Zara untuk kami suarakan dan kekalkan momentum itu. Namun ada beberapa in term of part yang ada beberapa orang yang telah melanggar dan menjadikannya tidak sepertinya mengganggu prosiding mahkamah. So walaupun Perhimpunan Aman tu di-stopkan seketika, momentum Justice for Zara masih berada di tempat yang sepatutnya. I mean masih lagi keadaan spark. Sebab ramai orang yang mengikuti melalui proceeding inquest. Mereka menghormati dah mahkamah. Ya, kalau mungkin saya puji dengan masyarakat Sabah, khususnya Malaysia juga, saya puji kerana mereka benar-benar menghormati proceeding inquest dan juga menghormati mahkamah. Andai kata mereka tidak menghormati, sudah tentu banyak saja rakyat yang akan mendahului mahkamah dan menjadikan kes ini lagi panas. Untuk sekarang ini bukannya dislowkan, bukan juga terlampau diam, tetapi dia berada di tempat yang sepatutnya. Kelihatannya seolah-olah yang ramai yang terlibat dalam orang kata usaha untuk melaungkan Justice for Zara ni menunggu apa yang akan berlaku di dalam proses inquest ini. Jadi masing-masing macam Puan Jocelyn katalah, dia mengikuti proceeding itu, dia mendengar, dia melihat dan mungkin bila sudah selesai nanti barulah mereka akan suarakan pandangan mereka semasa itu. Ya, betul. Terlalu ramai yang mengikuti sebenarnya, namun hanya segelintir yang berani untuk mengulas. Bagi saya mungkin 90% menghormati the proceeding inquest dengan hanya mendengar saja dulu sehingga habis. Dan kalau macam saya sendiri mengikut, saya pun ada minta pendapat dan nasihat dengan beberapa lawyer kan. Saya menunggu inquest yang keluar kenyataan pada hari itu dan besok dia saya akan ulas dan mempertanyakan beberapa soalan. Kita mempertanyakan beberapa soalan, tetapi kita tidak mendahului mahkamah dan ini disokong oleh beberapa tim lawyer dan juga saya sendiri telah bertanya dengan legal team Adizara, which is saya cakap sebenarnya kalau selepas keluar inquest saya akan ulas besok dia, tetapi saya tidak menekankan bahawa okey dia yang bersalah itu tidak boleh. Jadi saya selalu mempertanyakan okey dalam inquest ni begini dan kita mempertanyakan soalan. Rupa-rupanya dengan cara begitu kami pun dapat membantu sedikit sebanyak kepada legal team. Diorang pun akan macam ada juga soalan kami yang sama begitu. So at least di situ kami tidak mendahului mahkamah, tetapi kami dapat membantu legal team. So kami meringankan beban. Puan Jocelyn sedar ya bahawa ada beberapa personality yang telah dikenakan contempt of court ya. Kan. So itulah saya rasa pada peringkat ini mungkin langkah yang bijak jugalah, tidak terlampau ke hadapan mendahului proses penanganan itu ya. Ya, satu boleh mungkin ni keluar pada kes dalam court, tapi bagaimana keadaan keluarga Raya Ham? Bagaimana, how are they taking it, the proceeding? Adakah dia reda, adakah dia menunggu? Bagaimana itu? Apa yang saya lihat dalam keluarga Adizara Kairina, mereka memang redo, ya. Namun redo tetap redo, itu ketentuan Tuhan. Tetapi saya lihat mereka masih lagi memperjuangkan, menuntut keadilan itu. Saya terkesan dengan kata-kata Puan Noraida. Dia ada memberi pesan dengan saya. Dia cakap, kalau boleh jangan berhenti Justice for Zara, sis. Dia cakap, teruskan Justice for Zara. And then saya pun cakap, okay, don't worry. If
kalau kamu berhenti, maka saya juga akan berhenti. Jika kamu teruskan, maka saya akan teruskan. Ini yang saya sampaikan kepada Puan Nurhaidah. Harapan ibu lah itu. Yes, itulah harapan Puan Nurhaidah. Okey. So apa ni, kita sementara itu kita kena tunggulah apa saja keputusan daripada inquest itu untuk melihat apakah perkembangan selanjutnya ataupun apakah mungkin tindakan-tindakan selanjutnya daripada orang yang memperjuangkan Justice for Zahra ni ya. Saya difahamkan inquest ini, selepas inquest ada lagi dan ada beberapa lagi. Proses Ada lagi beberapa. So saya berpesan kepada semua orang lain, kita kena bersabar. Walau apapun yang kita dengar, walau apapun yang kamu nampak dan kita terima daripada segala keterangan, kita boleh baca. Ya, kita boleh baca, namun mana yang kamu rasa boleh menyakitkan hati, just abaikan. Ya, namun kita kembali kepada report kecederaan itu saja. Dan inilah apa yang saya telah sampaikan kepada Tuan Shahlan. Saya cakap every keterangan inquest yang keluar kami memang menunggu dan hormat. Tetapi apa-apapun keterangan yang keluar tentang fitnah, dan inilah saya menganggap itu fitnah apa semua kan, I said that Tuan Shahlan, saya masih lagi balik kepada report kecederaan. Ya betul lah, dia setuju juga dengan tentang itu, sebab kita akan back to report kecederaan sahaja. So sebagai aktivis Justice for Zahra, macam mana you nak teruskan momentum ni supaya dia jangan reda? Maknanya kalau dah masuk court tu memang susah nak maintain the momentum tu. Macam mana kalangan kamu orang buat? Okey, kalau saya sendiri, saya pastikan setiap hari saya akan buat live and then talk about this every day, ya. And then kedua, dalam kita memperjuangkan, kita kena hormat juga Mahkamah Coroner, proceeding inquest. Ketiga, jangan menabur fitnah. Untuk kekalkan Justice for Zahra dan untuk kita kekal berada di sini dan kita kekal bersuara, kita jangan memfitnah. Bila kita memfitnah, maka kita yang akan ke dalam nih. Siapa lagi akan memperjuangkan? So, keempat, jangan percaya kepada naratif-naratif dan plot twist yang telah disiarkan. Ya, inilah itulah apa semua tu, selagi benda-benda itu tidak disahkan oleh legal team Zahra Khairina dan juga media-media yang sah, maka jangan kongsikan kepada orang ramai. Sebab jika kita kongsikan benda-benda yang tidak sahih dan tidak sah, itu akan menimbulkan kegusaran kepada masyarakat dan kita sekaligus menambah beban kepada masyarakat yang lain. Saya punya pandangan very simple lah. Kalau di masa ada satu proses orang kata official sedang berjalan, maknanya proses inquest ini, kalau kita mula orang kata menabur fitnah apa semua atas nama Justice for Zahra, dia menjadi terbalik nanti. Betul. Dia menjadi injustice pada Zahra kerana orang akan pegang ini fitnah, itu fitnah. Jadi mungkin itu akan mengakibatkan kurangnya simpati orang ataupun perasaan orang, kerana bila terlampau banyak fitnah itu ditabur ya. Jadi saya rasa dari segi konteks perjuangan untuk Zahra ni di masa ini, jangan ada tambahan-tambahan yang belum ada kesahihannya ya. Tapi dia macam pedang dua mata lah, Samsul. Dia, you have to keep up the momentum juga supaya the body of support tu masih ada lagi. Walaupun proceeding masih jalan, macam that's your challenge lah I suppose sekarang ni. Inilah challenge yang saya ada buat masa ni kan, semakin hari semakin panas kan kes ini. Ada yang cakap makin sunyi, tapi yang memanaskan itu adalah ketika mereka menabur fitnah. Dan bila menabur fitnah, mungkin si pemfitnah-fitnah ini beranggapan bahawa boleh twistkan pemikiran orang ramai. Ini adalah tujuan diorang lah. So bila ada tujuan ini bukan yang dalam mahkamah ni, luar mahkamah. Luar mahkamah. Yang luar mahkamah ni, si pemfitnah yang tidak pandai hormat proceeding inquest ni. So saya akan come up
Saya cakap, this is not right. You have to stop it. Kan? Correct. Kamu kena hentikan benda-benda yang memfitnah ini. Kalau kamu ada bukti yang sahih, why not kamu sendiri datang jumpa legal team Arwah Zahra Khairina, share information. Information tu bagi dekat diorang daripada kamu berkongsi di media sosial, saya tahu ini, saya tahu itu. Kan? Itu menimbulkan lagi terlampau banyak masalah yang akan datang. Menimbulkan kegusaran. Inilah fitnah-fitnah yang harus dihentikan. Dan saya rasa ini juga dalam keadaan sekarang ya, kerana sebelum inquest diadakan, begitu banyak spekulasi. Ada yang mungkin betul, ada mungkin tak betul ya. Jadi proses inquest ni adalah untuk membuktikan mana yang betul dan mana yang tidak betul sepatutnya lah ya. I mean kalau ada nanti yang rasa tak puas itu another stage lah orang kata. But at this stage ini itulah tujuannya orang kata kan, you know. So I think dalam banyak perkara mungkin ada orang kata sedikit adalah agak bijaksana, ada sedikit wisdom di situ at this point. Kalau kata yang mana penggerak-penggerak justice for Zahra ini just bertenang, tengok how the case goes on apa semua, teliti apakah information yang dikeluarkan, then lepas tu bila habis tu you buat your own conclusion lah masa itu orang kata kan, you know. Betul. But not now lah orang kata. Betul. Kita mengulas, bertanya soalan dan kita bertanya soalan. Itu okey. Tapi untuk buat conclusion sendiri belum boleh lagi. Kau tidak boleh confirm dia yang ni, confirm dia yang ni. Tidak boleh sebab kita akan mendahului mahkamah. So everyone kena faham tentang apa itu membaca dan mempersoalkan dan bertanya, adakah kita membuka fikiran orang ramai. Untuk orang ramai ni kena follow kes ini, tidak stop. Sometimes orang hanya macam ini confirm ni itu not good lah. Ya, correct. Tapi dari segi Puan Jocelyn sendiri ya, I mean dulu Puan Jocelyn buat podcast, buat buat your own TikTok apa semua itu, ramai pengikutnya. Tapi sejak inquest ni macam mana pengikut pada media-media sosial Puan Jocelyn masih ramai ataupun kelihatan agak orang kata sejuk sedikit lah, kerana keadaan agak sejuk orang cakap kan? Syukur setakat ini masih lagi. Mungkin sebab saya adalah salah satu yang menolak plot twist dan juga naratif kan. Fitnah juga saya tepis sebab saya tidak mau benda tu berlaku, and then that's why lah mungkin audience pun macam respect saya juga dan sentiasa follow sebab saya bukan orang yang mengeluarkan fitnah dan mengiyakan fitnah. That's why lah. Ini sebab dia lah. Okay, I think we take a short break sebelum kita proceed dengan next step. Okay, kita sambung semula Puan Jocelyn. Kita masa kali pertama kita jemput Puan Jocelyn dulu, kita beranggapan bahawa kes Zahra Khairina akan mempunyai pengaruh yang besar kepada pilihan raya negeri Sabah. Masa itu belum diumumkan lagi bila apa semua. Sekarang ini sudah diumumkan dan kes Zahra Khairina sudah memasuki peringkat inquest. Betul. Jadi macam kita bincang tadi, nampak agak orang kata orang tidak berapa berani berbincang. Dulu kita punya tanggapan bahawa kes Zahra Khairina ni mungkin akan menjadi orang kata salah satu isu, satu key issue dalam menentukan outcome PRN Sabah. Adakah masih sedemikian pada ketika ini? Sejujurnya iya. Ya. Kes Adi Zahra Khairina berlaku di Sabah. Dan semua orang tahu bahawa Sabah akan menghadapi PRN. So kebanyakan saya nampak komen yang diorang letakkan dekat BTT saya something kan. Banyak komen yang cakap buka mata kamu, kes Adi Zahra pun tidak diselesaikan, lagi mau undi kerajaan yang sama macam itulah ya, berbau seperti itulah. So saya berpendapat bahawa memang iya, kes Adi Zahra Khairina ini telah membuka mata ramai orang, di mana ketelusan kepincangan kan sudah berlaku semua ni dengan tiada transparan apa semua sebelum ini. So rakyat Sabah sampai ke hari ini mengingati the first step yang berlaku itu sehingga membawa kepada inquest dan election ini. Ramai rakyat Sabah pun sudah berfikir bahawa
we need to do something on this PRN. Banyak komen saya terbaca seperti itu. Tapi bukan ke susah nanti untuk orang yang berkempen nak kaitkan dengan Zara Karina kesnya sebab dia dah court case. Dia dah ada kekangan daripada itu. Adakah itu akan efek dia punya kempen? Efek juga. Biasalah. Ya, mesti akan ada orang cakap ini menumpang isu lah, menunggang isu lah, contempt of court lagi lah. So nanti pihak sebelah akan ini kenapa dia tunggang isu ni sedangkan dia tengah kempen ni, so yang ni akan attack yang ni pula just because ni, itu memang akan berlaku. Ya, so tapi rakyat Sabah ni dia sekarang sudah celik tau. Dia tahu siapa yang parti, dalam ni kan, mengundi apa semua ni, nanti parti mana yang pernah bersuara, parti mana yang diorang tahu memilih sekarang. So sekarang ni mana-mana parti dalam keadaan yang masing-masing macam ada, nanti kalau mau cakap pasal ni dikira menunggang, so diorang pun susah mau kempen, macam tu kan. Tapi sebenarnya rakyat Sabah kena alert lah benda tu. Sesiapa pun yang membawa isu itu nanti pada ketika kempen, pastikan mereka melakukan itu dengan baik. Ya. Mana rakyat Sabah akan tetap menilai parti-parti berdasarkan kes Zara Karina. Siapa yang dirasakannya yang bersuara pada ketika itu, yang pada awalnya. Ini apa yang saya nampak dengan rakyat Sabah lah. Diorang akan melihat siapa yang bersuara pada ketika awal kes ini, gitu. Itulah yang akan diorang macam ini apa yang saya dapat tahu lah. Menarik. Because walaupun kita nampak because of the inquest nampak agak reda lah dari segi public punya debate on it, tapi macam Puan Jocelyn cakap lah, nampaknya dia akan terus menjadi kayu ukuran di dalam Pilihan Raya Sabah kali ini. Pilihan Raya Sabah kali ini selain daripada isu, saya nak perluaskan pada isu PRN lah ya, Pilihan Raya Negeri itu, apa lagi isu lain daripada kes adik Zara ni? Okey, macam sekarang di Sabah isu yang paling hot itu apabila melibatkan Albert Tay dengan beberapa pemimpin di Sabah kan, yang whistleblower punya kes tu ya. Ya, gitu. So nasihat saya kepada orang Sabah, rakyat-rakyat Sabah, saya cuma mau kamu lebih bijak lah pada kali ini, buka mata, buka minda dan lapangkan dada. So isu-isu ini yang timbul seperti itulah ya, ke Zara Karina, kami dengan isu yang lompat sana sini, isu dengan kata Albert Tay dengan beberapa pemimpin di Sabah. Jadi dengan dikaitkan lagi beberapa isu lagi, so memang agak ni lah, Sabah sekarang dalam PRN yang kau mau pergi mana ni, begitu. Saya mau pergi mana ni, saya mau di depan ni sekarang, macam tu. So, diorang masih dalam confusing. Ya, okey. Apa ni, kalau kata kes tukar parti, lompat parti itu perkara biasa di Sabah ya. The term apa ni? Unfortunately biasa lah. Kata lompat tu daripada dulu lagi memang sudah jadi kebiasaan ya. Jadi sekarang ni, sekarang yang agak menarik bagi saya lah dari di Semenanjung yang saya lihat, masing-masing ahli-ahli politik yang sudah jadi calon ataupun sudah menang dahulu ini sekarang ni tengah hedging ya. Dia sedang memilih parti mana dia nak ikut ataupun coalition mana yang dia akan ikut. Kelihatannya agak berpecah belah ya sekarang ini. Fluid, orang kata orang putih fluid. Very fluid ya. Tapi ialah right now ni macam masing-masing ni tengok, kalau tunggu dengan coalition ini mungkin tak ada chance, so baik might as well I break and jump to another coalition. Betul kan ini sedang berlaku di sana? Bertukar-tukar coalition, bukan bertukar parti lagi, dia bertukar coalition dulu. Tapi itu sebenarnya sudah berlaku sebelum ini juga. Yes, correct. Yeah. Cuma pada ketika ini banyak yang ketara. Dulu tidak berapa ketara kan. So sekarang ni sangat ketara just because ada isu inilah, yang isu kartel semua, whistleblower tu semua tu kan.
jadi sangat ketara pada ketika itu sebab rakyat Sabah sudah buka mata. Tengok ada sudah isu ni, dia pergi sini ni, dia pergi sana. Sudah rakyat Sabah sudah agak dia akan pergi mana, pergi mana. So sudah boleh baca. Sudah boleh baca. Macam di sini pun boleh baca sudah kan. Sabah pun sama juga sebenarnya. Itulah funny lah politik ni. Tapi bila kita bercakap setiap kali berlaku pilihan raya di Sabah, yang lompat dan tak lompat apa semua tu, tapi akhirnya orang yang lompat tu menang juga balik. And dia datang dengan pakaian baru, dia datang dengan janji baru, and rakyat Sabah masih milih. Kenapa begitu ya? I mean di Semenanjung pun berlaku perkara yang sama, tapi kita bercakap konteks Sabah sekarang ni ya. That's why lah. Sabah kalau mau perubahan, rakyat kena berani berubah. Rakyat kena berani berubah kalau mau perubahan. Bukan cakap saja, kena act on it lah. Kalau setakat cakap, ini siapa ni begitu, itu siapa ni, ini siapa ni, everyone can talk. Kan? But apa action yang kamu ambil? Kamu sendiri, kita rakyat Sabah ni kan mengecam tentang itulah, tentang dia sudah pindah sini, dia menang juga, di sini pun dia menang juga kan. So di sini kamu boleh fikir, ya. I mean, kamu adalah rakyat yang bijak sekarang ni. Kita kena bijak dan bermaruah, ya rakyat Sabah ni. Sebab kita mau pemimpin yang baru, bukan janji-janji yang lama. Ya? Sebab kalau pemimpin lama datang dengan janji yang baru, itu semua pun boleh buat. Just sekarang ni, adakah rakyat Sabah mau berubah ataupun tidak? Jika mau berubah, inginkan perubahan ni, rakyat kena berubah. Ini peluangnya ya. Ini peluang dah. Kamu sudah nampak kan, rakyat sudah nampak nih. Kes ini begitu, kes yang ini pun macam ni juga. Lepas tu isu air kita, jangan. Ni sekarang ni yang saya balik baru-baru ni, saya tanya dengan saya punya family, air okey ke tidak? Air pagi ada, petang tidak. Air sampai sekarang dah berapa puluh tahun. Air sampai sekarang problem. Jadi masih lagi rakyat ni tengok air kami di sini masih mengeluh. Elektrik pun begitu juga ya. Begitu juga. Supply, electrical supply ya. So saya mau kongsikan satu cerita. Yang mana saya ada balik Sabah baru-baru kan, saya ada balik berapa ni kan. So saya sudah ketika flight tu, saya dalam kapal, saya bergegar sudah dekat atas awan hujan mendung kan. So kita ni memang akan shaking dekat atas. So dengan harapan kalau saya sudah landing ke Sabah, mendarat, ya, saya tidak akan bergegar lagi lah, shaking lagi. Ya, di harapan lah sebab sudah lama tidak balik Sabah ni. Saya pun macam mungkin jalan raya sudah okey. So ketika dalam jalan raya saya mendarat tu, perjalanan tu, wah, it's like ke kiri ke kanan, ini ke jalan raya Sabah. Okay, faham, saya sudah biasa juga macam tu kan. Dia still jalan raya ke bulan, tapi itu sudah kan, itu kan isu bulan, ya? Jalan raya ke bulan. Kerana bulan banyak lubangnya. Tapi ini isu ni sudah lama, sudah bertahun-tahun pun. Kalau mau salahkan parti yang sekarang memimpin, habis tu sebelum ini siapa yang memimpin? But now ni sekarang ni kalau macam rakyat Sabah, itulah dulu dia pegang, kau tengok jalan raya begini, tukar pemimpin sama juga jalan raya ni. Ini tukar sama juga. So kau mau salahkan setiap pemimpin yang memegang. Habis Puan bercakap pasal pemimpin baru, Puan takkan nak tengok saja PRN Sabah kali ni? Takkan tengok saja? Macam mana tu? Tidak, ni before you go there, dalam episod yang dulu masa Puan Jocelyn kami jemput, Puan Jocelyn ada cerita pasal parti apa, Suara Anak Sabah ya? Ya betul. Parti Suara Anak Sabah, PSAS. And Puan Jocelyn kata kemungkinan dalam PRN ini kemungkinan lah. Kalau tak bertanding pun akan aktif, bersuara lah. Ya betul. So macam mana? Bertanding kah kali ni? Kami tidak bertanding. Ya, kami tidak akan bertanding. So kalau lulus pun itu adalah satu good news lah untuk kami. Tapi saya akan kekal bersuara menggunakan itu. Platform yang lagi besar untuk saya. And then untuk PRN kali ini, sekali lagi kami tidak bertanding. Jadi jangan terlalu datang ke sini mau fitnah ke situ, datang sini fitnah lagi kan. Kami ni saya begitu disebabkan oleh parti politik. Saya sudah cakap banyak kali, saya tidak bertanding. Saya bersuara ketengahkan dan menuntut keadilan ni bukan sekarang, sudah lama. Kalaupun saya bertanding mungkin saya harap saya menang lah. Kalau saya bertanding kan. Tapi saya sudah cakap tidak bertanding. So kita menunggu peluang yang lagi Tuhan aturkan lebih baik lah untuk kita macam tu.
So untuk PRN ini memang tidak bertanding. Oh tidak, saya tidak bertanding. Tapi di PRN atau PRU kemungkinan? PRU, target kami adalah pada PRU. So saya harap semua ni nanti tunggu saya di PRU lah, kan? Mana tahu. Okey, balik pada isu politik di Sabah, kerana walaupun parti Puan dan Puan tidak bertanding, tapi macam Puan cakaplah akan menyuarakan banyak isu yang perlu disuarakan. Saya terbacalah sedikit banyak, mungkin saya salah kerana saya baca di Semenanjung ya. Terdapat juga pandangan daripada orang Sabah yang bersuara yang tidak mahu ada kehadiran parti-parti dari Semenanjung. Ya betul. Mereka lebih selesa kalau parti itu adalah parti Sabah. Sebagaimana malahan ada dibandingkan juga dengan di Sarawak contohnya. Jadi macam mana isu itu ya? Adakah ini benar? Betul. Ya betul. Rakyat Sabah menolak parti Melayu, Malaya. Jadi mungkin ada kesedaran di situ, ya. Tetapi kita kembali kepada parti lokal Sabah pula. Parti lokal Sabah yang ada di Sabah ni kena bersatu, ya, untuk membina satu tapak yang kukuh untuk pemerintahan memegang Sabah dan memajukan Sabah. Parti-parti lokal Sabah ni kena bersatulah, ya, kena together. Untuk tolak parti Malaya, kamu kena bersatu. Kalau parti lokal ini tidak bersatu, macam mana untuk menolak parti Malaya? Ya, and then ada satu isu lagi di mana ada satu parti daripada Sarawak akan ikut bertanding ke Sabah, PRN ini. So, dorang risau ni. Cakap, kenapa parti Sarawak masuk di sini? Kan? Saya cakap, itu adalah satu tamparan yang hebat untuk negeri kita. Sebab orang luar nampak kita sendiri, orang Sabah, tidak mampu mentadbir negeri kita ni. Sebab itu dorang masuk lain. Kan? Jadi, kamu mau salahkan parti Sarawak yang baru masuk kali ini kamu isukan ni. Then, bagaimana dengan parti Malaya yang sudah memegang 20 tahun yang lalu? Tidak pula kamu bising. Sekarang ni baru mau tolak parti Malaya, apa semua. Tapi itulah, rakyat Sabah kena bijak juga. Ya, kena bijak, dan parti lokal kena juga bersatu. Ya, kalau kita tidak bersatu, macam mana kita mau kukuhkan lagi tapak kita untuk memimpin Sabah sebagai rakyat Sabah? Kita Sabah, ini adalah apa yang saya dengar lah ya. Sabah, jaga Sabah. Rumah kita, kunci kita, ya, kita yang buka kunci dan kita yang tutup pintu, seperti itu. Tapi kalau kita lihat balik ya, sebagai flashback ya, parti dari Semenanjung yang mula-mula masuk di Sabah, parti UMNO ya. UMNO masuk sekitar tahun 1994 ya, 92 dia masuk, dia bertanding di PRN Pilihan Raya Negeri Sabah tahun 1994. Sebelum itu Sabah ditakbir sepenuhnya oleh parti-parti Sabah ya. Jadi sebelum parti Semenanjung masuk, keadaan negeri Sabah pun juga dikatakan agak mundur ya. Betul. Mana kepimpinan Sabah itu sendiri dengan rakyat Sabah juga tidak berupaya merubah keadaan di Sabah. Kemudian masuk UMNO. UMNO juga bukan saja ditolak di Sabah, di Semenanjung juga ditolak ya. Jadi dari segi penolakan pada parti Semenanjung itu, di Semenanjung juga menolak mereka ya. Jadi mungkin rakyat Sabah kena dengar ya, jadi makna penolakan itu selalunya bukannya kerana parti itu parti Semenanjung atau tidak, tapi kerana performance-nya tidak memuaskan hati. Betul. Jadi di Semenanjung juga orang Semenanjung tolak parti Semenanjung. Betul lah. Jadi kalau macam itu, saya rasa orang Sabah kalau menolak parti Semenanjung kerana dianggap tidak berjaya membantu membangunkan Sabah, saya rasa itu satu tindakan yang baiklah. Tapi di Sabah bukan UMNO saja yang parti Semenanjung yang betul. Itu. Parti parti PKR Pakatan Harapan juga ada di sana ya, DAP juga ada ya. Betul. Jadi penolakan itu kepada semua parti-parti Semenanjung. Semua, termasuk semua lah. Sebab kenapa? Sebenarnya Sabah sebenarnya dia tidak memerlukan simpati untuk maju. Namun Sabah ini hanya memerlukan peluang untuk maju. Ya. Tetapi adakah peluang itu akan diguna dengan baik atau diabaikan? Kita tidak tahu, tapi bergantung kepada mereka-mereka ini yang akan bakal memimpin, yang membawa Sabah ni. Ya, sebab pada pandangan saya Sabah tidak perlu simpati. Sabah hanya memerlukan peluang.
anak-anak muda di Sabah, kalau kamu membuka mata seluas-luasnya, ya, dan kita ni mengundi, buang undi dengan bermaruah. Jangan hanya kerana secupak beras ataupun dengan jumlah itu, lalu kita menggadai maruah kita. Kita ni bukan apalah rakyat Sabah. Itulah yang saya cakap. Jika ingin perubahan, maka kamu harus berubah. Berani berubah. Ya, menolak Parti Melayu, ya itu satu keputusan yang baik. Sebab kita orang Sabah, kita mau menerajui pemerintahan Sabah sebagai orang Sabahan. Rumah kita jaga, kunci kita pegang. Yes, betul. Tapi adakah parti-parti lokal Sabah ini willing untuk bergabung? Rendahkan ego masing-masing. Kan? Kita rendahkan ego and then hormat antara satu sama lain. Bersatu. Kan? Adakah diorang akan willing nih? Jadi rakyat-rakyat Sabah, saya punya soalan adalah, adakah kamu mau betul-betul perubahan pada kali ini? Sebab kita fikir untuk 10 tahun akan datang, anak-anak bangsa kita. Kan? Kalau kamu tidak berani, macam mana kita mau berubah? Tapi dari segi pentadbiran ya, kalau kita lihat Sabah walaupun ada kehadiran parti-parti dari Semenanjung ya, dia ada a certain degree of autonomy ya, dan juga saya rasa bila kes MA 63 itu diperjuangkan, maknanya otonomi itu bertambah besar ya. Betul. Bukan otonomi lah, dia meletakkan Sabah sebagai equal partner kepada Semenanjung dan Sarawak ya. Jadi bila equal partner maknanya dia ada dia punya hak ataupun kebebasan untuk mentadbir negerinya ataupun daerahnya mengikut cita rasanya ya. Saya rasa kalau parti Semenanjung ada di sana sekalipun, kalau diterima oleh rakyat Sabah sebagai rakan sekutu yang baik, then tidak timbul sama ada mereka tidak ada kebebasan untuk mentadbir atau mencorak negerinya sendiri ya. Saya bersependapat. Ya. Namun tidak semua rakyat Sabah ni bersependapat seperti itu. So Sabah ni dia rakyatnya adalah seorang yang pemaaf. Ya, pemaaf ya, bersabar tu sabar terlampau, sabarlah. Ya. Contoh macam jalan raya pergi bulan tu sudah bertahun-tahun sabar. Masalah air sabar sampai hari ini sabar. So saya mau tanya juga dengan rakyat Sabah nih, sampai bila mau bersabar nih? Kan? Sampai bila? Jadi kalau cakap Parti Melayu nanti MA 63 lah kita mau sebut, dan kita akan adalah equal tu apa semua kan. And then macam mana mau cakap Sabah, adakah diorang akan willing rakyat Sabah ni, adakah kamu akan sanggup dalam proses itu? Into the process, adakah kamu akan sanggup? If yes, then why not kan? Kamu menolak parti, walaupun Parti Malaya masuk pada ketika itu, nanti saya rasa apa yang diorang boleh buat kalau kita sudah memerintah dan memegang equal itu. Betul tidak? Ya, satu lagi ya, kalau nanti tidak ada Parti Semenanjung, hilanglah satu scapegoat ya. Tidak ada yang check balance. Ya kan. Tidak check and balance. Sekarang ini kalau apa-apa yang bila tidak puas hati boleh disalahkan parti-parti di Semenanjung. Kan, tapi kalau sudah tidak ada nanti tanggungan sepenuhnya lah pada kan. Mungkin masa itu boleh terselah keupayaan orang Sabah macam mana, orang kata parti-parti Sabah macam mana cara mereka mentadbir negeri mereka. Betul. Ya. Sebab sekarang ni menolak Parti Melayu, okey. Sebab salahkanlah. Inilah Parti Melayu inilah menyalahkan, salahkan. Okey, one day bagi kami peluang kita tadbir semua parti lokal sana. Pada masa itu kalau ada kesilapan, kesalahan, apa lagi kamu salahkan siapa lagi? Masa inilah kita tengok. Masa inilah kita menilai siapa yang salah. Kamu salahkan siapa lagi? Ini Parti Melayu sudah tiada nih. Tinggal kita lagi nih. Mau salahkan siapa lagi? Salahkan diri sendiri kah? Salahkan siapa lagi? Betul, Cik Zul? Okey. Okey, saya ingat kita dah sampai di penghujung. Ada apa-apa lagi yang Puan Jocelyn mahu tambah sebagai penutup? Saya cuma ingin menyampaikan pesan kepada orang ramai di luar sana.
ketika PRN ini kita menghadapi pelbagai isu, dan saya harap kamu semua bijak memilih dan menilai. Ya, kedua, jangan memfitnah saya tentang kehadiran saya dalam dunia politik. Ya, hanya kerana isu itu. Ya, saya sebenarnya memang bersuara untuk ke depan, lebih ke depan. That's why saya into this politik. Okay. Ketiga, ramai yang cakap, macam mana kau mau survive dengan kau punya parti? Sudahlah tiada duit gitu apa semua kan. And macam biasa, hari itu saya sudah cakap, saya adalah orang yang menolak dana daripada elit politik. Jadi bagaimana saya cari dana? Okay, saya sekarang ni macam saya ikut satu produk, jadi duta satu produk, Case Secret, Beauty Ladies, yang semua orang tahu sekarang saya tengah post apa semua kan. Itu adalah cara saya. Daripada saya meminta dan hanya menunggu orang membagi, lebih baik saya cari duit. Kan? Saya cakap saya sudah menolak dana-dana yang tidak sepatutnya ada dalam parti saya. Saya menolak lebih awal. Integriti itu sangat penting bagi saya. That's why saya bekerja keras sendiri. Kalau kau bagi saya satu job, tolong saya jual ni, saya buat. Yang penting saya ada kerja, saya buat, daripada hasil daripada itu saya buat kerja, daripada saya mau minta. Dan itu saja. Apa ni, tergadai prinsip ya kalau minta. Ya, saya tidak mau menggadai prinsip. Itu sahaja untuk saya. So for case Adi Zahra Kairina, saya minta semua orang jangan berhenti justice for Zahra, dan keep repost apa semua. And walau macam mana pun saya tetap memohon maaf juga. Ya, kadang-kadang saya ini, kita manusia biasa, saya terkasar bahasa, ya, termaki sana sini, itu kesilapan saya lah. Jadi saya minta maaf untuk legal team Zahra. Saya harap kamu stay firm. Puan Noreda sentiasa kuat. Orang Sabah kena sentiasa bijak lah. Kali ini kita kena bijak. Serius. Okay. Terima kasih banyak Puan Jocelyn kerana sudi bersama kami. Saya harap apa yang Puan Jocelyn harapkan, idamkan akan tercapai. Amin. InsyaAllah. Okey, Cik Zul, terima kasih. Okey, terima kasih. Kita akan kembali bersiaran lagi di lain episod.